Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan untuk semua orang. Bro Hans is back. Sejujurnya aku rindu gila nak borak pasal bola. Dan sejujurnya aku sangat-sangat busy untuk bagi tahu korang ke mana aku hilang 3 minggu straight. Ini pun esok lusa aku ke Pantai Timur semula. Tapi jangan bimbang, next video dah standby. Nak dekat puasa ni, first week radio TV, second week aku di Pantai Timur, third week aku di Utara. Dan aku ada banyak lagi video yang belum release sempena Ramadan ni. Jadi tak nak buang masa. UEFA Champions League playoff, let's go. Untuk tak membazirkan air liur bulan-bulan Ramadan ni, 2 meet up starter ni aku tak review deep sangat lah. Tapi sebiji macam aku cakap dalam video prediction, Leverkusen punya serang memang tak pernah mengecewakan. Tapi tanggul scoring tu yang buat pening kepala tu. Leverkusen miss total 7 peluang besar dalam 2 leg ni. Gol cuma 2 daripada Patrick Star, kawan SpongeBob tu. Dia punya susah nak score first leg. Sejam game baru jadi aggregate 1-0. Dan itu je yang ada. Second leg dia main 0-0. Aku tak kata meet up diorang ni tak berkualiti, serangan tu top notch. Tapi macam aku cakap lah, Leverkusen serang dah macam Presid, tapi finishing tu dah macam Oblak jadi striker tau. Next round 16 Leverkusen mungkin jumpa, kalau tak Arsenal, sahabat senegara diorang Bayern. Tapi aku macam lagi prefer Leverkusen jumpa Arsenal lah. Season ni Leverkusen dah 2 kali jumpa tim daripada Premier League, belum kalah lagi tu. So daripada jumpa Bayern, baik jumpa Arsenal je tak? Alright guys, kepada kaki bola, kaki game semua, ini berita besar. eFootball officially already launch pada 6 November 2025 dekat Koda Shop. Dan kali ni version mobile dia memang padu gila, smooth and realistic habis. Dan untuk yang belum tahu eFootball ni game bola free to play daripada Konami. Dulu orang kenal dengan sebagai PES, sekarang engine baru, gameplay lagi real, boleh main dengan authentic team ataupun dream team mode. Bina pasukan korang sendiri dengan player legend kegemaran korang. Dan ini yang paling penting, sekarang ni ada web store rasmi pertama eFootball. Yes, official daripada Konami. 100% trusted dan selamat. Top up pun senang gila. Masuk Koda Shop, pilih platform mobile, 2-3 klik je terus masuk coins korang. Smooth, cepat, tak perlu pening nak top up game eFootball korang. Takut scam ke kan? Sebab ini web store rasmi eFootball. Dan guys, sekarang ni tengah ada launch offer eksklusif. Kau boleh dapat hingga 5% bonus untuk top up pertama. Siap berpeluang menang item eksklusif masa promo ni berjalan. Terima kasih kepada Koda Shop sebab sponsor video ni dan bagi peluang aku kongsi benda legit ni dengan korang. Ingat, ini official daripada eFootball. Jadi kan kalau korang nak upgrade pasukan impian korang dalam eFootball, check out the official eFootball web store sekarang. Top up senang, bonus banyak dan paling penting, version mobile dah ready. Link semua aku dah letak dekat description dan pin komen dekat bawah ni. Cepat sebelum promo habis. Dia bila main game eFootball ni main macam biasa free to play tu okey, tapi bila dah top up tu lagi sedap lah mat. Aku top up sekarang. Of course, tim ke-6 wakil Premier League ke round 16 kita ada Newcastle yang tanpa segan silu dia buka puasa secara rakus. Dimakannya roti john Karabakh aggregate 9-3. Newcastle fly ke Karabakh dengan harapan menang, tapi tak sangka pula kan sampai buat pesta makan durian 6-1. Balik daripada Azerbaijan, dia tunggu Karabakh dekat St James Park. Second leg dia menang 3-2. Macam mana pun kena juga bagi pujian semangat sebab Karabakh sempat buat si Denburn tu berlari jauh macam PP, tetap bolos. Dan walaupun Karabakh tak mampu nak beat entire Newcastle, dia orang dapat aim Denburn seorang pun kioret lah tu kan. Sebab bukan apa, Denburn berjumpa dengan Karabakh ni, dia defend dah macam Mustafi kata tak. Terkejut aku, tiba-tiba handball. Ramsdale pun bolos 2 biji gol lawan Karabakh. So okey lah tu kan. Tapi overall dia punya tak tertanggung. 2 leg lawan Karabakh, Newcastle rekod 22 shot on target tau. Dan entire UCL season ni sahaja Karabakh dah bolos 29 biji gol. Mana tak rabak member. Next, Newcastle jumpa Barca ataupun Chelsea dekat round 16. Untuk aku, bagi je lah Newcastle jumpa Chelsea. Barca tu biar dengan PSG. Nampak permainan dia macam mana? Atletico Madrid sekarang ni main sedap betul Semenjak Simeone sign Lookman, Simeone tu dapat anak emas baru tau. Even anak dia sendiri dah macam anak tiri. Sayang betul Simeone pada Lookman. Mana tidak, semenjak Lookman join Atletico, 7 gol assist. Attacking Atletico lagi fluid daripada biasa tau bila Lookman masuk. Solos sendiri season ni 15 gol daripada dia seorang je. Solos tu poacher baik dah satu hal. Header dia sentiasa melemaskan keeper. Macam tak ada
bantuan pernafasan dia buatnya. Lawan Brugge, second leg Solos score hat-trick. Dalam seminggu 5 biji gol daripada Solos orang. Umangai. Aku tengok Alvarez season ni macam biasa-biasa je. Tapi bila ada Griezmann, Solos, Lookman dekat depan, Simeone naik tocang sangat tu. Sampai Brugge pun kena bedil lagi-lagi 7-3. Jangan tertipu Brugge ni antara tim dengan gameplay paling stabil. Permainan diorang matang, very strong dekat home, dan terbukti Atletico lead 3-1 first leg, kena kejar semula 3-3 hujung game. Jangan dilupa juga Simeone dalam UCL knockout home game 20 kali straight semua unbeaten, dan bila ambil faktor Atletico yang langsung tak pernah menang lawan Brugge sebelum ni, win 7-3 level melampau sangat padu dia tu. Next Atletico jumpa dengan Liverpool tak pun Spurs. Barcelona baru ni dah kena sampai 4 biji. Kita tunggu. Juventus kalah 2-5 dekat Turki dan tersingkir daripada playoff dengan agregate 5-7 sambil 2 red card dekat 12 yellow card dalam 2 leg kali ni. Aku kesian juga dengan Juve. Memang diorang agak cuai ada beberapa kali, tapi bila Juve terima ziarah daripada Gala tu dengan harapan nak kejar balik 3 ke 4 biji gol untuk survive, first half saja total 5 yellow card. Barai. Dengan Torreira slide daripada jauh semata-mata nak bagi penalti pada Juve first goal. Juve lead tapi still lagi agregate 3-5 half time. Semua still dalam planning, semuanya baik. Sekali baru 2 minit second half, aku rasa ref tu ingat Lloyd Kelly tu ada DNA Superman ke maknya. Dia expect Lloyd Kelly tu kena terbang je ke maknya di udara tu. Apa jenis decision dia bagi sampai paksa Juve main 10 orang. Dah lah kena kejar lagi 2 gol, main 10 orang untuk kali kedua. Dan yes, Juve buat juga. Gatti score agregate 4-5, McKennie header agregate 5-5. Aku sendiri tak expect Juve yang kena tinggal 3 gol belakang mampu equalize even main 10 orang. Tapi bila naik extra time, dan aku rasa kau kena tengok juga positioning Osimhen tu, itu level lain tu. Dia tahu play Juve dah pancit main 10 orang, dengan satu gap je belah kiri, perap Osimhen skor 5-6. Ketinggalan kan, lagi 2 minit habis game. Nah, satu true ball, Yilmaz skor, selesai. Juve aggregate 5-7 tersingkir. Juve lawan dengan Galatasaray ni, dalam video lepas prediction aku dah cakap dengan korang dah. Ngam-ngam aku dah cakap rules dia cuma satu, siapa yang conquer dekat home dia win. Sekali Galatasaray dekat home skor 5 biji gol, mampu nak kejar. Lagi-lagi referee bodoh siakap macam gitu. End up Gala ke round 16 for the first time selepas 12 tahun. Dan season ni dah memang confirm sangat dah lah tu. Juve confirm trophy list, apa pun tak boleh. Paris Saint-Germain qualify ke round 16 dalam keadaan susah payah. Payah benar dah tipis je dia win ke atas kawan seperancis dia Monaco dengan agregate 5-4. Jangan dilupa kedua-dua leg ni Monaco yang leading dulu. Yang paling geram, first leg Monaco main 10 orang, second leg pun Monaco main 10 orang. Kau bayangkan, first leg baru 54 saat Monaco dah skor, 17 minit dah lead 2 gol. Vitinha angkat penalti kena save, Golovin red card, apa lagi kau nak, semua ada. Second leg Monaco leading minit ke 44. Semudah itu sahaja Monaco red card. Elok-elok agregate 3-3. Selepas sahaja red card, terus PSG top up jadi agregate 5-4. Marquinhos berubah jadi poacher. Kvaratskhelia kepala dia duk ambil bola pre tu daripada mana tak tahu apa dia tak tahu. Agregate 5-3. Walaupun sempat Monaco jackpot PSG atas dahi lagi 2 minit full time, rasanya nak kejar balik dengan 10 orang. Memang tak lah. PSG yang tak ada satu pun orang target first half daripada tadi, selepas sahaja red card itu dah consider one way ticket PSG dah ke round 16. Next kemungkinan sama ada PSG jumpa Chelsea ataupun Barcelona. Aku memang nak PSG ni diuji lagi, so aku pilih PSG lawan Barcelona. Let's go. Real Madrid qualify ke round 16 dengan agregate 3-1 lawan Benfica. Rodrigo tak ada, Mbappe tak ada, Bellingham tak ada, Hoysen, Militao semua tak tahu pergi mana, tak ada, takut tak tahu. First leg Vini tonyoh Benfica dekat home, Benfica 1-0. Sahur pagi kan, memang tak berapa selera sangat lah, cukup lah 1-0. Second leg Vini tutup cerita kisah Benfica dengan Mourinho dengan another goal minit ke-80. Vini second leg ni dah macam lone striker, Gonzalo Garcia dah macam penarik beca. Habis defend Benfica semua dia tariknya. Itu yang Tchouameni step up first goal Madrid tu. Baru 2 minit lebih Benfica leading, Madrid dah tutup peluang semula dekat situ. Tapi Vini under Arbeloa sekarang yang aku perhati lah, dia punya semangat tu datang balik tu. Dari bulan 1 8 gol 2 assist daripada Vini seorangnya. Tapi gol decider, gol kematian Benfica tu baik gila Valverde dekat tengah menghapuskan terus segala persoalan. Vini di depan tu kena hurung pun tetap tak terkawal dek player Benfica. Ini bermakna semenjak Trubin skor
skor header melayang lawan Real Madrid hari tu. Semenjak itu dah 2 kali Vini joget-joget kat tepi tu. Walaupun aku tak berpuas hati sangat dengan defend Madrid under Arbeloa ni, tapi daripada segi transition dan recover balik lepas kalah bodoh pada Osasuna, senang hati Crown 16. Alright tu. Macam aku cakap lah, sahur pagi buta kan, makan sikit sudahlah. Cuma sebelum apa-apa, boleh tak sesiapa tolong sakitkan Raul Asensio guna pemetik api dulu. Sebab bukan apa, dah berapa banyak game sangat dah ni aku tengok dia membahayakan tim sendiri. Banyak sangat dah. Lawan Osasuna weekend main bedal defend, lawan Benfica pun ada beberapa kali main bedal dia defend. Sampai ada satu kali tu dia jadi punca ketua serabut tu, tak? Gol Rafa Silva yang Benfica score tu, memang dia lah puncanya. Budak Asensio ni season lepas dia memang bagus, tapi Asensio lagi-lagi season ni kalau tak main aku rasa lagi bagus tu. Belajar dengan Phil Jones ke mak Next Real Madrid bakal jumpa Sporting tak pun Man City dekat round 16. Untuk aku, of course lah, aku harap Sporting lah. Sebab asyik jumpa Man City je Real Madrid oi. Bosan juga kan, sebab banyak kali sangat dah ni. So jumpalah Sporting. Elok-elok leading aggregate 2-0 first leg. Dortmund kojol di second leg, kena 4-1 dengan Atalanta. Slotterbeck duduk bench je kot, red card. Chukwuemeka, Adeyemi semua sub. Atalanta first team selepas Liverpool yang overturn 2 gol lebih defisit daripada first leg. Dan semuanya bukan by luck, tapi disebabkan faktor misteri. Kalau kau nak tahu, Girassi yang score dan assist first leg, senyap di second leg tu dah satu. Tapi Girassi lawan dengan Atalanta second leg ni, dia ada momen dia, kata tak? Sepatutnya dia yang lipat bola tu masuk. Tapi kalau kau nak tahu misterinya, Girassi kena lipat dengan bola. Imagine bila kau dah shoot bola tu bukan main kuat lagi, tapi bola tu tetap pilih nak melekat dekat kaki kau. Rare amat kejadian tu. Dan kalau bukan sebab si Adeyemi masuk daripada bench, lagi malu Dortmund kena game ni. Antara yang paling menyesal sebab terlibat dengan game ni, bagi aku, Ben Sebaini. Ini lagi lot daripada segala lot punya performance ni. Ben Sebaini membantu Skamaka dengan membantu Atalanta buka gol aggregate 1-2. Ben Sebaini juga yang kali kedua berkhidmat untuk tutup terus kelebihan 2 gol Dortmund, terus jadi aggregate 2-2. Dan depan muka Ben Sebaini lagi, bola yang sepatutnya Ben Sebaini tu header keluar, pas Salih skor gol ketiga, jadi aggregate 3-2 Dortmund kena. Seluruh match ni kalau kau nak tahu, memang dia melibatkan Ben Sebaini. Tadi Girassi dah kena scam dengan bola dah kan. Girassi gembat, macam mana bola tu boleh melekat kat kaki dia? Kasut Girassi tu ada orang letak gam ke? Gol keempat kau tengok, Kobel jadi bongok tu dah satu. Main lepas je bola masa aggregate tengah 3-3. Patut jadi lebih bijak lah kan? Tidak ya, Kobel mengkobel, bola tu datang balik, bukan main cantik lagi. Ben Sebaini terlibat jadi punca gol keempat Atalanta. Dan bukan main padu lagi. Ben Sebaini kau tengok dia buat apa? Dia scorpionnya muka Kristovic tu, sampai tak bermuka orang tu dia buatnya. Habis dia bedal. Of course red card lah, penalti lah, last minute. Dan last minute juga Atalanta qualify ke round 16. Memanglah Atalanta jadi satu-satunya tim Serie A yang tinggal. Tapi tengok faktor jugalah, Ben Sebaini tu dalam match second leg ni dah macam ayahanda segala lot, kata tak? Aku pun dah pening nak fikir macam mana boleh jadi macam gitu. Lot Maguire sendiri pun tak pernah buat benda-benda macam gitulah. Habis semua skill Maguire dulu digunakan sampai ke 4-4 gol, semua dia yang punca. Aku dah cakap kan sebelum ni, Dortmund ni dia memang overall diorang main ikut mood. Datang mood teruk dia tak simpan-simpan dah. Habis 4 gol semua disedekah je. Dengan kobel-kobel pun sama naik kat tu. Guys, selepas 2 kali straight main di final UCL semenjak zaman Onana, Inter tiba-tiba tersingkir takat playoff je. Dan ini paling teruk compare mana-mana tim lain. Dortmund tadi dah teruk, tapi bagi aku ini lagi teruk. Juve kalah kau boleh terima sebab dia advantage main 10 orang berterusan. Dortmund tu macam kau boleh terima sebab berunsurkan misteri. Tapi Inter kalah tak boleh terima sebab diorang sendiri bodoh menentang bodoh. Come on lah, Inter ni actually jarang gila kalah, tapi 2 kali menentang bodoh dia pekalah bodoh. First time jadi back to back season ni tau. Aku dah cakap dalam video prediction, bodoh qualify, aku tak pelik langsung dan aku suka. Sebab level ketenangan diorang memang melampau. Come on lah, bodoh main tiki-taka. Diorang main tokok takik kot lawan Inter dalam 2-2 leg ni. Cara setup diorang flawless. Positioning diorang dalam attacking unmatched. Bukan aku nak menambah-nambah, tapi one of the best gameplay di season UCL memang antaranya bodoh. Diorang buktikan lawan banyak big team season ni Beat Man City, beat
Atletico beat Inter 2 kali dan entire gaji weekly kelab bodoh ni lagi murah daripada gaji kisah seorang tau dalam seminggu. Bayangkan bodoh punya hebat. Diorang mampu tekan Inter sampai satu tahap bodoh di depan dengan kelajuan 5-1 tau. Tak boleh brain. Aku memang nak tengok bodoh win, tapi tak adalah di expect sampai aggregate 2-5. Dia londehnya Inter. First time tau kelab negara bodoh beat tim daripada Itali dalam knockout. First time ever tim daripada negara Norway qualify round 16. Dan first time selepas 54 tahun ada tim daripada luar top 5 yang menang 4 kali straight dalam Europe punya competition. Cuma bila nak difikirkan balik, yang 8 tahun lepas je bodoh cuma kelab yang main di second division Norway tau, tapi bodoh pecah macam-macam rekod dalam UCL season ni. Dan untuk di masa hadapan kan, aku rasa bodoh ni diorang dah boleh-boleh kot ubah nama kelab diorang kan. Daripada bodoh elok ubah jadi pandai. Pandai Glim elok juga, cantik juga tu kan. Sebab bukan apa, bila orang dah ramai kenal ni, takut-takut banyak kali ucap perkataan bodoh tu jadi bodoh balik bodoh. Lepas ni bodoh mungkin jumpa Sporting tak pun Man City semula. Kita tunggu. Untuk Inter aku memang malas nak cerita pasal performance diorang. Kalah bodoh dekat tempat bodoh aku boleh terima, tapi bila dekat San Siro pun diorang kalah, siap cuma skor 2 gol je jumpa dengan bodoh dalam 2-2 leg ni, tak ada lain. Inter memang deserve tersingkir. Yang aku geram, diorang boleh kena tiki tokok semudah itu je tau dalam 2 leg straight ni. Bila aku sebut tiki tokok, dan paling clear, bodoh kalau kalah pun tenang, bila menang pun diorang tenang. Aku tak tahulah di apa gamaknya satu tim tu. Overall bila Inter jadi bodoh jumpa bodoh, Dortmund berserta Ben Sebaini pun jadi bodoh. Bermakna untuk tahun 2026 sekarang ni tinggal Manchester United saja yang still lagi belum kalah. The one and only. Dan ingat balik kau kena berterima kasih pada Maguire juga tu. Sebab setiap game tahun 2026 ni Maguire start. Nampak? Bila Maguire start, itu yang jadi satu-satunya tim dalam Europe yang belum kalah lagi tu. Itu pun level lain juga tu, kalau kau nak tahu. Dah macam bodoh. Dan sama-sama kita tunggu round 16 punya undian esok. Kalau korang tengah tengok video ni time sahur, selamat bersahur. Kalau korang tengah tengok video ni time berbuka, selamat berbuka. Next video coming soon. Esok aku akan balik ke Pantai Timur semula, tapi jangan bimbang, video ada banyak lagi tengah standby. Aku dah rekod siap-siap dah. Mana-mana baru tengok first video, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.